会长的陪同下莅临会场。Berdirinya saya di sini selaku Presiden MCA pada pagi yang berbahagia ini, sempurna kita menyambut Tahun Kuda pada tahun ini, izinkan saya selaku Presiden menyampaikan ucap selamat Tahun Baru Cina kepada semua warga negara Malaysia dan rakan-rakan yang berada di sini. Seperti mana yang kita sedia maklum, Tahun Kuda secara simboliknya menandakan kita lebih bertenaga, lebih berstamina. Apa yang lebih penting, kita akan terus meneruskan perjalanan kita ke tempat yang lebih jauh dan kita akan mencapai prestasi ekonomi yang terbaik yang orang Cina memang suka pada pagi yang mulia ini. Kehadiran pemimpin negara kita Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Dengan segala hormatnya, saya dengan penuh takzimnya menjemput Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia untuk memberi ucap selamat pada Tahun Kuda ini. Semoga Tahun Kuda ini akan membawa kita ke satu tahap yang lebih baik dan saya doakan negara Malaysia sentiasa dikurniakan kesejahteraan dan semua rakyat Malaysia dikurniakan kesihatan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Yang Amat Berhormat Datuk Seri. Selamat pagi, Tuan Perdana Menteri, Datuk Zahid, mantan Perdana Menteri, Menteri-Menteri, pemimpin-pemimpin dan saudara saya, Tusi berikan kualifikasi dan isteri. Saya hanya datang untuk sama-sama meraihkan Selamat Hari Raya Cina yang dianjurkan oleh MCA, dan ini bukan saja satu kumpulan tapi sambutan semua rakyat. Saya lihat sambutannya itu sangat baik, tunjuk ke perpaduan kita. Kewilayah Tajahau. Jadi saya hanya nak ucap Tahun Kuda ini Tahun Kuda berapi yang memacu pertumbuhan yang lebih hebat dan segar. Kuda simbolnya kencang, kekuatan tenaga yang hebat dan menunjukkan mudah-mudahan prestasi ekonomi dan pembangunan rakyat Malaysia akan jauh lebih baik tahun ini. Sin Nian Kuala, Sin Nian Hao, Nian Nian Hao.